Nafkah bulanan dan belanja harian suami wajib atau tidak? Kayaknya dia tidak diberi, bagaimana Ustaz? Wajib. Nah, tadi khabar dah. Yang ulang balik, wajib. Suami yang sengaja tak bagi, berdosa. Sehari tak bagi, sehari berdosa. Esok tak bagi pula, 2 kali dosa. Lama-lama jadi besar bukit dosa. Ada isteri yang 30 tahun berumah tangga tidak diberi nafkah. Kerana nak tahu, tengok rekod pejabat agama. Macam-macam hak pelik-pelik. Nah, ada yang suruh bagi 2 je. Isteri kerja jabat ni, laki kerja jabat tu. Lepas tu dia suami pakat. Suami kata gini, awak kerja, saya kerja. Okey, BAP dengan elektrik, awak bayar. Bank sekolah anak, saya bayar. Beli barang rumah, hak saya. Lepas tu bagian ni, awak bayar. Jadi buat hukum gitu. Ambil dua ni suami. Ni semua ni suami tak belajar agama belaka ni. Tahu tak? Pandai-pandai nak reka. Tak ada, semua keperluan rumah atas suami. Isteri tak wajib keluar seseng pun. Sunat isteri keluar belanja bantu suami. Bukan wajib. Betul tak? Dah kita tidak ni lah. Kita tak penting sangat kepada pengetahuan agama. Tengok Misal tu jadi selalu nikah. Faham? Eseng. Duk main eseng saja. Bodoh lembu tu lagi. Faham lagi? Nah, nah, ada pula suami tukang bagi. Awak bayar ni, saya bayar ni. Hak ni awak bayar, ni saya bayar. Mana ada dalam Islam? Semua A to Z suami. Nak nikah sangat. Lepas tu nak bodoh ke bini. Tahu tak? Belajar agama. Nafkah semua wajib atas suami. Tadi saya sebut 3. Makan, tempat tinggal, pakaian. Ada 2 lagi. 2 ni, ada orang guna, ada orang tak guna. Pertama, perhiasan. Jenis make up apa semua. Itu bukan alat wajib. Tapi kalau suami suruh make up rumah, suruh gicu, suruh bedak, suruh blusher, suruh eyeshadow, suruh macam-macam, maka wajib suami yang beli. Dipanggil nafkah tawabek. Termasuk alat mandiang. Dengan sepunya abakado, lidah buaya apa semua. Faham lagi? Nah, atas suami. Dengan obat tiak, obat kaki cekang. Bini dia cekang kaki. Nah, atas suami belaka. Nah, atas suami. Nah, alat mandiang jangan main-main. Tahu tak? Masuk gading. Nah, masuk gading. Dia kau bini kan? Kena atas kita belaka. Nah, itu baru panggil orang nikah. Ni apa benda suruh bini bayar? Nah, bini gaji dia boleh simpan semua sekali 2,000 tu. Cuma sunat. Kalau suami tu senang, isteri tu senang. Nah, isteri tu berbelanja untuk suami. Sunat, bukan wajib. Okey? Ni sepu gini. Oh, sepu apa bukan rambut aku, rambutmu kan? Mu bayar. Bini tu, oh gitu bang. Jadi bini beli gini sepu piti sendiri. Mana ada gitu, semua duit kita suami. Faham? Ni mahal ni, urus rawat rambut. Betul tak? Dulu isteri pertama saya, dia kalau sepu rambut, dia beli kedai ucik dia pakai itu. Faham tak? Kadang dia lekat gitu kan. Faham tak? Macam tikang banyak. Faham? Pakai siap. Ada kan kedai-kedai kampung dia ladang dia serah gitu. Koyak 40 sen. Nikah hak KL ni jeng. Dah tu dah orang KL lupa. Dah main getu-getu bawah, main kedah. Rawat rambut jadi dia ajar tu. Hak nombor 1. Dia tak boleh pakai ni tak molek rambut, kena buat di nu. Di benda panggil salon. Dan ni rawat rambut. Sekor 180. Mampu ke lah. Lah kena bayar lah. Dah bini kita. Tahu tak? Bayar lah. Nah, kali masuk gading, sonek sini, bulu mata, gini, skru, sepanah hidup, macam-macam meseng. Bayar lah. Buat kejam mata lah. Ya Allah. Bayar lah. Faham lagi? Tu orang bernikah. Faham? Dia pula bagi 2. Nah, kita suami kan, tangguh A to Z.